Salam sejahtera, info bola sepak. Umum mengetahui musim ini kelab Johor Darul Takzim berjaya mengutip mata MA yang cukup besar di pentas Asia. Namun dalam masa yang sama, Malaysia turut kehilangan purata mata yang signifikan susulan kegagalan pasukan gegasi bola sepak Selangor melepasi peringkat kumpulan dalam kempen ACL 2. Saingan Asia bukan sahaja sekadar soal pencapaian kelab semata-mata, tetapi ia memberi kesan langsung terhadap kedudukan ranking negara. Setiap kemenangan dan keputusan positif amat bernilai untuk menambah kutipan mata dan memperbaiki posisi Malaysia dalam kedudukan ranking kelab-kelab Asia. Diharapkan selepas ini, semua kelab yang mewakili negara lebih cakna serta mengutamakan keputusan terbaik dalam setiap perlawanan, bukan hanya pasukan JDT, malah kelab-kelab lain juga perlu bersama-sama memikul tanggungjawab untuk mengangkat martabat bola sepak Malaysia di pentas Asia. Kelab Thailand yang bertanding di Asia merekodkan satu pencapaian luar biasa apabila berjaya memintas ranking MA negara China. Ayuh kita sama-sama naikkan bola sepak Malaysia.